Jahil dengan tidak jahil. Jahil dengan alim, mengetahui itu ialah mengingati dan memahami kehendak Tuhan dalam tiap-tiap sesuatu. Walaupun dia ada ilmu yang banyak, tapi hatinya tidak perasan, tidak mengetahui, tidak mengenali makrifat Tuhan yang sebenar dalam setiap pergerakan, peredaran yang dilakukan untuk memandang kebesarannya, maka orang itu dipanggil jahlan, jahil pada hakikat. Walaupun dia boleh menyampaikan dengan hebat berbagai-bagai ilmu, tapi qalbi dia tidak menghadap Tuhan. Qalbi dia menghadap makhluk. Qalbi dia menghadap kepada selain daripada Allah Ta'ala. Maka itu dia panggil satu kejahilan. Jadi sini Tuan Pengarang kata, Ilahi qad alimtu, wahai Tuhanku, aku sedar. Dengan berlakunya perubahan, dengan berlakunya tanaqqulat atwar, berbagai-bagai Tuhan tukarkan satu keadaan kepada satu keadaan. Mana ada satu insan manusia ni dalam satu keadaan? Tak ada. Daripada kecil sampai besar, macam-macam keadaan pengalaman yang kita lalui. Semua tu perubahan sebenarnya pun anta ta'arrafa ilayya, bahawa engkau memperkenalkan kepadaku kuasa besar engkau, itu maksudnya. Maka oleh kerana itu bila Tuhan perkenalkan, naklah kita mengetahui dan memandang. Kalau Tuhan perkenalkan kita buat tak faham, itu berat kata. Ya, sebab dia kata sini hatta la ajhalak, sehingga aku tidak jahil akan engkau fi kulli syai', dalam tiap-tiap suatu perkara. Ya, gerak kita, diam kita, bangun, berjalan di mana saja, kita tidak jahil dengan Tuhan. Jahil di sini mana tawajuh qalbi dengan Tuhan. Sentiasa hati dia bertawajuh. Itulah pakaian besar, sunnah yang paling besar yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawam, kekal, hudurul qalbi ma'a rabbih, kata kekal hati dengan Tuhannya.